Tu kanan kan. Attack depan tu. Ramai tu. Dah, belah kiri tu. Ramai tu. Mirza. Aduh. Mana dah nak buka puasa dah. Saya call tak berangkat, mesej tak balas. Tu dia semua buka laptop, iPad, game. Kau gerak. Tengok dah, gelap dah. Kamu pun balik mak kamu cari tu. Kita dah janji nak pergi buka puasa kat surau. Aduh, sorry saya yang main Malaysia lah. Di tepi pun orang dah azan dah kot. Jom tak apalah kalau gitu. Saya pun memang nak masak Kan buka puasa kat rumah. ayam goreng kunyit. Memang tak ada pilihan dah pun. Jom. Aduh. Kamu main game. Sama-sama Ramadan ini, kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua rakan-rakan penonton rancangan Tazkirah Ramadan 2025 yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation KIWF. Dan bersama saya, of course, kita bersama dengan Ustaz Azlan Shah. Dengan tema kita sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Azlan, hari ini kita akan cerita tentang, hari tu kita dah cerita pasal doa, Masya-Allah, tarawih dalam bulan Ramadan. Hari ini Ustaz Azlan kita akan sentuh tentang topik tazkirah kita hari ini yang berkaitan tentang yang Ustaz sebut tadi. Selalu Ustaz sebut dalam episod-episod sebelum ni, iaitu berkaitan tentang Al-Quran. Masya-Allah. Macam bulan ini boleh Ustaz pernah sebut dalam episod yang sebelum ni kan, awal-awal episod tu, tentang bagaimana kita nak menyantuni Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sambil-sambil tu Ustaz, macam biasa kita ada Jiwa diisi, perut pun diisi. Jiwa diisi, penuh di dada, penuh juga dalam perut. Jadi kita ada menu masakan kita hari ni. Apa benda kita hari ni? Kita ada ayam goreng kunyit. Pens tu macam Susah nak buat ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit. Kita ada ayam goreng kunyit. Jadi Ustaz Azlan, tanpa kita buang masa lagi, jom kita pergi masak. Okey, jadi Ustaz, depan kita dah hadir dah. Masya-Allah, meriah ni. Ingredient ataupun bahan-bahan ramuan-ramuan dia untuk kita nak masak ayam goreng kunyit tadi tu. Jadi Ustaz, depan kita ni ada of course ayam, betul, of course kunyit. Sebab nama dia pun ayam goreng kunyit kan. Nak bagi lain-lain ni, kita ada kacang panjang, kita ada carrot, kita ada serbuk cili, kita ada garam, kita ada tepung jagung. Nak bagi dia crunchy sikit kita kata, ataupun rangup sikit kan, crispy sikit kan. Lepas tu kita ada bawang, kita ada jagung mini. Jagung mini ataupun baby corn. Kita kata baby corn, bayi jagung. Lepas tu dengan telur, kita nak buat telur mata sikit. So, okey. Lagi Ayam goreng kunyit, tak buat ayam goreng kunyit ada macam ni punya bahan banyak. Ya. Tak pernah tahu celuk saya gorengnya. Saya memang ni keperluan Pro. Memang benda biasa yang saya buat dekat rumah. Saya selalu masak untuk isteri saya. Alhamdulillah. Suami misali. Jadi Ustaz, sambil-sambil saya nak letak ayam apa semua ni kan, nak letak serbuk cili, kunyit apa semua ni Ustaz. Tadi kita kata tadi Ustaz, kita nak sembang tentang menyantuni Al-Quran dalam bulan Ramadan. Baik. Of course Ustaz, yang pertama sekali orang ramai nak tahu tentang apa fadilat ataupun kelebihan kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Baik, kalau kita lihat, kita setiap tahun ada tahun kemerdekaan. Kita akan sampai ke 31 Ogos, kemudian kita akan sambut tahun tu sebagai tahun kita merdeka. Kita bina negara, kita ada perlembagaan kita, dan kita menyambut bahawa kita sebuah negara yang daulat. Demikian juga sebenarnya Ramadan ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Ramadan dalam Quran ni, sekali je Allah sebut Ramadan ni. Dan di surah Al-Baqarah tu, Surah Al-Baqarah, Allah kata Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Quran hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata bulan Ramadan
Bulan ini tema besarnya, sambutan besarnya adalah diturunkan Al-Quran. Perlembagaan, petunjuk, panduan untuk manusia menentukan jalan hidup yang baik, yang betul, dan dibezakan dengan jalan baik, jalan yang buruk dan yang salah. Macam tadi kita sebut ada ramuan kan, ada banyak ramuan ni. So dalam hidup kita ni pun ada banyak jatuh bangunnya, banyak pilihannya, banyak godaannya. So Quran ni turun sebagai macam peta lah. Macam mana kita nak harungi kehidupan kita ni. Berapa tahun yang Allah bagi, mungkin Mirzan nampak umur 20 lebih ni, tak ada berapa tahun lagi ke depan. Saya tua lagi. Nampak tengok gambar nampak tua, tapi sebenarnya masih muda. Ada 50 tahun mungkin, 40 tahun. Macam mana nak jalani 40 tahun, 50 tahun ke depan ni? Quran ini adalah map dia. Ada juga para ulama yang sebut, bayangkan Quran ini adalah macam surat-surat daripada Tuhan kepada setiap hamba-Nya yang dihantar secara personalized. Maksudnya macam saya tulis surat, masuklah sampul, hantar kat Mirzan. Mirzan rasa apa bila baca tu? Rasa special kan? Rasa ni untuk aku. So Ramadan ni, sebulan kita berpuasa ni, atau 29 atau 30 hari ni adalah sebenarnya kita menyambut Quran tu. Seperti mana kita sambut Merdeka 31 Ogos, demikian kita sambut Ramadan ini, kita sambut Quran. Kita hidupkan Quran dalam segenap kehidupan kita dalam Ramadan tu. Sebab tu bila kita pergi tarawih, sebenarnya kita buat apa di solat tarawih tu? Kita bukan pergi buat cardio exercise. Kita pergi tu sebab kita nak dengar bacaan Quran. Sebab tu bacaan Quran tu penting sekali. Bukan dibaca laju-laju, dilanggar tajwidnya. Sebab kalau tak capailah maksud sambut Quran tu, kita pergi tu kita nak dengar Quran. So itulah istimewanya, signifikannya Ramadan dengan Quran. Jadi kalau kita berRamadan tanpa ada Quran sama sekali, tak dengar, tak baca, tak renung, tak fikir langsung tentang Quran, seolah-olah kita masuk Ramadan, kita miss the point. Kita tak dapat objektif paling besar bulan Ramadan tu. Jadi Ustaz, sementara saya nak letak air Ustaz. Sebelum saya nak letak air Ustaz, nak minta Ustaz tolong ambil tisu tu kejap Ustaz. Okey. Ni nak buat apa? Lap tangan. Lap tangan Allah. Kena kunyit sikit dah. Tak rasa sebab nak pakai sarung tangan ni kan. Okey, nanti nak bagilah jaga hygiene. Kita nak pastikan makanan yang kita masak ni bersih. Betul. Tadi Ustaz cantik Ustaz kupas tentang bagaimana kita sebenarnya solat tarawih itu pun sebenarnya penekanan yang lebih penting dalam kita solat tarawih itu sebenarnya adalah pada mendengar bacaan Al-Quran. Ustaz, sebut tentang nak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan Ustaz. Ramai yang bertanya, kita Ramadan bukannya cuti, kita tak kerja macam biasa. Jadi orang sibuk kerja, ada yang kalau mahasiswa sibuk belajar di universiti, kelas, assignment, macam-macam lah. Kita sibuk dengan macam-macam kerja buat kita sehari-hari. Macam mana kita nak atur masa Ustaz? Dalam bulan Ramadan, dalam puasa, lepas tu tadi Ustaz kata kena banyak baca Al-Quran. Macam mana kita nak atur masa ataupun atur dengan baiklah elok. Bila kita sebut tentang Quran ni, macam makanan juga, dia bukan soal kuantiti sangat, dia soal kualiti dia. Macam ni, pakai sarung tangan nak jaga hygiene sebab nak jaga kualiti tu. Kualiti. Quran ni juga jangan terlalu ganggu dari sudut nak fikir, nak kejar berapa juz ni, nak khatam berapa kali ni. Dalam keadaan macam kita sebut tadi, kebanyakan kita sibuk, padat waktunya. Kalau baca pun mungkin baca sekali lalu, laju-laju, bunyi macam tu ya kebanyakannya, tapi tak membaca pun sebenarnya, tak merenung pun. Sedangkan Allah kata dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah kamu merenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mendalam. Jadi untuk proses tu berlaku, sepatutnya kita jangan bimbang tentang banyak mana, tapi kita susun masa untuk dapat kualiti dia. Contohnya lah, ini Ramadan kita yang mungkin yang ke-20, yang ke-30. Sebelum-sebelum ni kita tak pernah pun merenung satu surah atau cuba nak faham apa maksud yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Jadi paling mudah Ramadan ni pilih mungkin surah-surah yang kita selalu baca dalam salat. Kita selalu baca surah apa? Surah saya baca Qul Huwallahu Ahad Ustaz. Itu paling senang. Paling senang, paling pendek, paling ringkas, paling laju, paling cepat. Jadi tapi berapa ramai yang baca Qul Huwallahu Ahad atau Qul A'udzu Birabbil Falaq atau Qul A'udzu Birabbin Nas yang faham sebenarnya surah ni cerita pasal apa? Apa di sebalik surah ni? Kenapa surah ni turun? Nabi SAW waktu tu sedang melalui apa? So kita boleh ulang baca surah yang kita mungkin dah hafal, kita selalu baca. Ramadan ni kita tambah projek.
untuk faham 3 kul ni. 3 kul. Jadi setiap hari ataupun setiap minggu kita ada sesi mendengar, tadabbur, membaca terjemahan, cuba nak ingat, oh kul tu apa maksud dia, ahad tu apa. So bila kita pergi solat, bila imam baca, kita dengar, aku tahu ni maksud dia apa dah. Sebelum ni tak tahu. Cool. Sekarang ni dah tahu dah maksud dia apa dan tahu kisah di sebalik itu. Sebab tu bila kita tengok imam yang dia faham, dia baca, dia boleh menangis. Allah. Sebab dia dah faham apa yang Allah SWT cerita. Bila cerita azab, suara dia bergetar. Bila dia cerita tentang syurga, nampak suara dia excited. Itu terpuja, pengalaman terpuja. Itu adalah keseronokan bila kita menyantuni Quran tu. Tapi memanglah kita nak sampai ke tahap tu, kenalah start slow-slow dulu. Kita start dengan surah-surah kecil. Jadi susun jadual, asingkan 1 jam je sehari. Tak perlu semua fikir, oi saya ni kerja sibuk. Ya, 1 jam je. Mungkin sebelum ni 1 jam ni kita guna untuk scroll kan. Kita agihkan masa tu, kita kata bulan Ramadan ni kita tak nak scroll 1 jam. Kita nak luangkan masa baca Quran dengan terjemahan perlahan-lahan. Jangan kejar. Jangan nak banding dengan orang, jangan rasa stres, oh bila nak habis satu khatam satu Quran. Tak menjadi kewajipan mengkhatamkan Quran. Yang penting adalah kita belajar bagaimana nak faham Quran tu. Baca terjemahan. Dan hari ni masya-Allah dengan YouTube, dengan segala teknologi yang ada, kita ada kelas-kelas ustaz-ustaz, ustazah, guru-guru daripada banyak tempat yang mengajar. Ada yang dengan mudah, ada yang dengan mendalam, dengan gaya-gaya yang ceria. Itu semua membantu kita untuk faham Quran dengan lebih baik. Contohnya lah, habis sebulan ni keluar Syawal tu dah tahu dah 3 surah tu maksud dia apa. Itu pun sudah satu pencapaian yang sangat. Such an achievement lah Ustaz. Jadi untuk rakan-rakan penonton luar sana, reservekan 1 jam at least satu hari. Dalam 24 jam kita ada, kita reservekan 1 jam untuk paling kurang, kalau yalah at the very minimal level, start mana je tak kan, 3 kul yang kita baca tu kita faham setiap makna dia dengan penuh penghayatan. Jadi Ustaz, saya dah letak ayam, digaulkan sekali dengan kunyit, serbuk cili sikit, garam dan juga apa tu, tepung jagung. Ni kalau penonton di luar sana nak tengok ni kan, nampak sebati dah tu. Nampak sebati kan. Ini memang saya sebati dengan ayam goreng kunyit ni Ustaz. Antara makanan favourite saya ayam goreng kunyit. Saya bila dia nampak confident sangat, saya bimbang. Jadi Ustaz, saya nak sekadar nak ambil berkat tangan Ustaz. Jangan itu. Tak, saya nak ambil berkat tangan Ustaz. Ustaz tolong letakkan ayam goreng kunyit ni letak dalam kuali ni. Itu cara lain nak minta saya buat kerja. Dah. Biar berkat sikit masakan kita ni. Bila tangan Ustaz ni, kita harapkan ada keberkatan tu lebih lah sikit macam tu. Jadi Ustaz boleh. Saya yang mula. Ustaz letak situ kejap. Alright. Bismillah. Sambil tu nanti saya tanya soalan juga. Panaskan sikit api ni. Okey. Bismillah. Biasa masak untuk siapa masak? Selalu masak untuk isteri, anak-anak lah Ustaz. Kita tolong isteri kita kan. Sambil Ustaz duduk letak tu Ustaz kan. Yes. Tadi Ustaz sebut soal apa ni, yalah orang kita sekarang ni sibuk dengan media sosial, gadget, apa semua ni Ustaz kan. Ustaz, sebenarnya apa hukum Ustaz bila orang baca Al-Quran guna telefon bimbit? Sama tak kelebihan dengan yang kalau baca guna mushaf tu Ustaz? Mushaf ni buku kertas tu lah Kalau orang kata mushaf ni apa pula kan? Okey, kalau kita sebutkan ketika Quran, kalau cerita sejarah pun, zaman Nabi Muhammad SAW belum ada mushaf yang macam kita tengok hari ni. So macam mana para sahabat mereka menulis ataupun menyimpan catatan ayat-ayat Allah SWT? Ada yang ditulis di kulit-kulit binatang, ada yang ditulis pada kayu, diukir. Jadi sebenarnya di bentuk apa tu tidak penting. Boleh jadi di kertas, boleh jadi tertulis di whiteboard, di dinding, ataupun hari ini dengan teknologi masya-Allah boleh dibawa ke mana-mana bila-bila masa dan boleh di-download pada masa kurang berapa? Beberapa saat dia download, kita ada semua Quran dan bahkan boleh tekan lagi. Boleh tekan button. Ustaz, dia tolong bawah tu dia letak sekali supaya bau dia naik sekali. Tunggu dia garing sikit. Tapi nampak pro Ustaz. Saya pro tapi saya tak belagak di depan kamera. Jadi kalau kita lihat tadi tentang, saya memang rehat Ustaz. Jadi kalau kita lihat tadi, baca di
di telefon, hari ini itu adalah kemudahan yang sangat luar biasa. Kita boleh baca di mana-mana. Bahkan dalam telefon hari ini, saya sangat galakkan supaya kita baca dengan melihat terjemahan dia. Okey. Ada waktu kadang-kadang kita mungkin segan nak baca sebab kita tak betul lagi sebutan. Kita boleh tekan button pada ayat-ayat tu. Kita boleh pilih lagi imam mana nak baca, qari mana nak baca, dan kita boleh jadikan dia satu keseronokan. Sebab memang tadi Mirzan kata, telefon ni dia sangat ketagih. Kerana social media ni, aplikasi-aplikasi media sosial ni direka supaya kita ketagih. So tu antara nasihat yang diberikan oleh para ulama kita. Kalau boleh Ramadan ni, kita keluarkan sekejap aplikasi-aplikasi yang melalaikan ni, macam game ataupun media-media sosial dan pelbagai ni. Banyak kan, ada yang gambar, ada yang video, ada yang tulis kan. Kita keluarkan, sebab kalau tak, kita tengah baca Quran, nanti dia keluar notification. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim, keluar notification, kita tekan notification, lepas sejam baru kita perasan yang kita duduk tarik dengan social media dan terlupa nak baca Quran tu. Jadi antara lain boleh offline kan dulu, ataupun keluarkan dulu apps tu. Sebab apps tu kalau ada kat situ, kita mesti rasa nak buka kan. Perasan tak kalau kita ambil phone tu, kita macam dah auto dah sekarang ni, terus pergi ke apps yang kita selalu buka. Tanpa kita berfikir, tengok dah buka dah TikTok, dah buka dah WhatsApp dan sebagainya. Jadi adalah cabaran dia bila baca Quran di telefon ni, sebab dia ada banyak gangguan. Tapi dalam konteks memudahkan naik train, naik kapal terbang, ataupun kita di tempat kerja, waktu kita rehat, maka senanglah kalau kita baca di telefon tu. Jadi begitulah. Jadi Ustaz sebut soal gangguan ni semua Ustaz kan. Ya, gangguan ni cabaran lah untuk kita hari ni. Dengan kita ada ni gadget, media sosial apa semua ni, Facebook, Instagram. Media sosial pula bukan satu Ustaz. Betul. Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi yang ada ni kan? Snapchat, TikTok kan, macam-macam lah yang kita ni semua ada ni kan. Macam mana sebenarnya kita nak pastikan di balik macam-macam gangguan media sosial dan gadget yang kita ada ni, kita masih boleh spend little of time ataupun masa kita sedikit untuk kita baca Al-Quran ni Ustaz. Kalau ingat tadi Mirzan, kita katakan Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Yatadabbaruna al-Quran maksudnya kita berfikir dengan mendalam tentang ayat-ayat Allah tu. So antara kerosakan yang berlaku apabila kita ketagih social media ni ialah dia menumpulkan akal kita. Hanya lalai, tak tahu, tak bagi perhatian, hidup dalam keadaan hanya terikut-ikutkan trend, tak berfikir dalam. Kan orang di social media fikir dalam ke? Tak fikir dalam, di emosi je. Yang ni, orang ni buat konten marah, orang ni buat konten sedih, orang ni buat konten lawak. Jadi untuk mengasah ketajaman akal dan juga untuk rasa seronok membaca Quran ni, kita kena latih fikiran kita ni supaya tidak ketagih dengan benda-benda ni. Barulah dia akan rasa keseronokan. Sebab baca Quran ni dia proses yang perlahan. Kena renung, dia kena tengok ayat ni, kenapa perkataan ini datang sebelum perkataan ni. Dan bila kita baca tu, kita akan nampak, wow, setiap huruf dalam Quran ada tujuan dia, kenapa dia di situ. Dan bahkan sebab tu Nabi SAW kata bahawa baca Quran ni, pahala dia bukan alif lam mim tu 10 pahala. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Dan saya nak bagi motivasi sikit lah. Mungkin orang kata lah, orang belajar agama, sekolah agama, ustaz-ustaz, ustazah, bolehlah dah lancar baca. Kami baca terangkap-merangkak-rangkak. Nabi SAW bagi semangat. Nabi kata, Al-mahiru bil-Quran ma'akiril baradaf. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama dengan malaikat yang tinggi kedudukan. Kemudian Nabi sebut SAW, Walladzina yatata'nafu. Siapa yang membaca dalam keadaan dia merangkak-rangkak, falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Dan sebagian ulama kata 2 pahala tu, satu pahala dia punya effort tu, dan kedua pahala dia membaca. Jadi kan banyak kelebihan tu dalam Jadi cantik tu motivasi untuk penonton di luar sana dan juga untuk diri sendiri yang mendengar. Kalau kita merangkak dalam baca Al-Quran ni, don't worry, dapat 2 pahala. Sebenarnya kita dapat pahala lebih daripada yang mahir membaca Al-Quran tu. Tapi of course lah Ustaz, sampai akhirnya kita ada impian dan kena letak keazaman untuk kita nak boleh mahir baca Al-Quran. Jangan bimbang, kita start perlahan lah. Tak perlu fluent
slow and steady. Slow and steady. Ha. Ramadan pun ada 30 hari. Ustaz pun masak tu pun slow and steady Ustaz. Ayam dah, bawang dah, baby corn dah, Seronok saya tengok. Oh, nampak jadi tu Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz, ini hasil dia Ustaz. Alhamdulillah. Nampak pun mengiurkan. Dengan ayam goreng kunyit dah selesai. Lepas tu kita letak telur mata pun ada, dengan salad pun ada Ustaz. Bagi sihat, Seimbang. seimbang, pemakanan seimbang dan sihat kan. Seimbang dan sihat kan. Jadi Ustaz pun dah kupas tadi daripada awal tadi tentang soal kita menyantuni Al-Quran dalam bulan Ramadan, tentang fadilat-fadilatnya, tentang hukum bacaan Al-Quran melalui gadget, telefon bimbit. Jadi kesimpulan sikit Ustaz, sebelum kita nak pergi buka puasa ni Ustaz, beberapa minit lagi, kesimpulan dan rumusan dan nilai yang kita boleh ambil daripada episod kali ni Ustaz. Seperti mana Mizan sebut tadi, makanan ini seimbang, sehat. Ini makanan untuk jasmani kita. Ramadan ini adalah tempoh waktu kita menahan diri kita daripada makan dari sejak subuh sampailah maghrib, supaya kita boleh tumpukan sedikit perhatian untuk berikan rohani kita makanan yang seimbang. So apakah makanan rohani yang seimbang itu? Tentulah Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan khususnya Ramadan ni kita kena prioritikan Quran, dan kita usahalah bermulalah dengan satu tapak kecil, kita panggil baby steps kan. Allah kata, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah SWT apabila kita mengambil satu langkah kecil menuju ke Allah SWT, cuba nak faham Quran, cuba nak menghayati Quran, Allah akan datang lebih dekat, datang lebih laju kepada hamba-Nya yang sedang berusaha datang dekat kepada dia. Jadi jangan bimbang bahasa Arab, jangan bimbang belum pandai membaca, jangan bimbang tak faham apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita mula langkah kecil, Allah akan mudahkan langkah tersebut, dan lama-lama kita akan rasa bukan hanya kita dapat menikmati makanan seimbang yang sehat, yang sedap untuk jasmani kita, kita akan juga mula merasakan kerohanian, kebatinan kita juga mendapat makanan yang seimbang dan sehat. Lalu kita dapat lihat hidup kita seimbang antara jasad dan juga roh, antara akal fikiran dan juga hati perasaan. Moga Allah rahmati kita dan rezekikan kita persahabatan yang akrab dengan Quran. Persahabatan yang akrab dengan Al-Quran, menyeimbangkan jasmani dan juga rohani kita dengan makanan sihat dan seimbang ni, disalut ataupun diadun tu kita kata tadi tu dengan memahami, menghayati Al-Quran kalamullah Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun dah sampai di penghujung episod dulu Ustaz, dan masa pun dah makan azan tu. Dan azan ni Ustaz. Sebelum kita nak pergi buka puasa Ustaz, lagi seminit lebih kita nak buka puasa, kita nak ingatkan semua penonton-penonton di luar sana, jangan lupa like, follow, share, komen, ada soalan, ada penambahbaikan, apa-apa sahaja yang nak diberikan, beri di ruangan komen. Mungkin ada idea nak buat aktiviti apa. Idea apa-apa boleh tinggalkan di komen, dalam komen rancangan Tazkirah Ramadan 2025 kita yang bertemakan sempurnakan Ramadan, sinari jiwamu, yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation. Jadi Ustaz, apa lagi tunggu, jom kita pergi buka puasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.